Kita nak buat manisan kulit limau bali perempuan. Saya gunting panjang-panjang perempuan, saya buang kulit ni. Okey. Hijau dia saya buang, saya ambil yang putih saja. Saya bubuh ayak, nampak ke ayak penuh kan? Saya bubuh ayak kapok. Ni ayak kapok sirih perempuan. Okey, sekejap lagi perempuan gaul sekali. Tahap dalam 1 jam saja. Cukup 1 jam anda cuci sampai ayak dia bersih. Lepas tu anda rendam lagi sekali selama ikut suka anda lah nah, sejam atau 2 jam. Ni kita rebus sebanyak 2 kali nah. Pertama 30 minit bagi ayak banyak sikit. Ni kali yang kedua 15 minit. Ayak kurang sikit. Kacau sehingga gula kat. Anda kacau dia sampai dia kering nah. Ni 500 gram gula dan 500 ml ayak dan secubit garam.